Saya mula berubah orang ni umur saya 14 tahun. Bukan sekadar boleh repair komputer 14 tahun kan. Saya dengar ustaz ni ada buat rawatan Islam juga. Geng. Waktu bila tu ustaz mula buat rawatan tu? Sebenarnya bila kita faham, bila kita dengan Quran, kita tak dapat lari daripada satu perkara bahawasanya Quran ini adalah penawar. Saya mula berubah orang ni umur saya 14 tahun. Bukan sekadar boleh repair komputer 14 tahun kan. Quran ni adalah penawar. Penawar yang untuk semua. Warahmatul lil mu'minin. Mana untuk penawar kan? Syifaan. Quran ni sebagai penawar yang kita boleh gunakan untuk bantu manusia. Maknanya alhamdulillah saya buat daripada umur saya 14 tahun sehingga sekarang umur saya muda lagi lah. Alhamdulillah lah. 14 tahun. Kiranya lepas je ustaz dapat CJ yang 13 tu. Tahun depannya buat. Sebab saya melihat banyak sekarang terlalu banyak orang yang pusat rawatan yang kadang-kadang kita tak tahu sumber daripada mana. Jadi daripada kita ilmu kita diamalkan kosong, lebih baik kita amalkan kan apa yang kita baca. Sebab Quran ni penawar dan kita boleh gunakan ayat Quran, tapi yang penting kita kena belajar dan faham. Di antara hadis yang kita pernah lihat Nabi SAW, ada sahabat sakit dan ada sahabat yang lain baca surah Fatihah dan sembuh. Fatihah ni maknanya boleh gunakan sebagai penawar. Makna ukamalah itu hadisnya ukamakal, banyak panjang hadisnya tapi kita ringkaskanlah. Maknanya dengan sekadar baca Fatihah dengan keyakinan, dengan kefahaman, maka itu juga boleh menjadi syifa, penawar. Macam ada setiap surah tu, dia ada tak ayat-ayat yang menerangkan apa dia penawar untuk yang ni? Kalau stres apa penawar dalam Quran ni kalau ikutnya semua ayat-ayat Quran ni memang dijadikan untuk kita, untuk menenangkan hati kita. Tapi dengan syarat kita kena faham. Contoh ayat Quran Allah sebut ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sebut kan dengan mengingat Allah dia hati punya tenang. Maknanya dengan sebut baca ayat Quran apa pun kita baca, kita insya-Allah akan tenang.